Pentax Dr. Wall. Okey, hari ni kita nak try Pentax Dr. Wall pula. Yang ni sebenarnya untuk rawatan kalau misal kata dinding korang tu berpulat. So yang ni cara bancuh dia, 1 nisbah 3 ataupun kalau ikutkan dalam sukatan tu 1 liter bersamaan dengan 3 kilogram serbuk ni lah, serbuk Dr. Wall ni. So kita bancuh, cara bancuh dia macam ni, kita kacau-kacau bagi rata. Kalau ada mixer yang guna drill tu pun boleh, tak masalah, aku guna sikit je. So kacau-kacau macam ni. Macam tak cukup pekat, kita tambah sikit lagi. Kalau korang pasang, kalau kat dinding tu tiba ada macam bergulat, ada makan di air kan, ada cat korang melembut atau menggelupas, tu utamanya dekat sebelah bilik tu tandas ataupun luar rumah kan. Kalau bukan, korang kena settlekan dulu, cari punca dulu, mungkin ada bocor ke. Tapi kebanyakannya daripada celah-celah tile dalam bilik air tu. So cara dia, korang kena seal dulu kawasan yang celah-celah tile tu, dan untuk elakkan prevent benda ni berulang lagi, so korang cover dengan Dr. Wall daripada Pentax ni. Macam ni tekstur dia yang kita nak. Tak cair sangat, tak pekat sangat, just nice. Okay, jom kita try. Okay, yang ni aku buat kat belakang rumah, dekat outdoor lah. So yang first kali kita mesti kikis semua, bagi buang yang setakat yang boleh. Lepas tu baru kita apply. Dan yang kena bersihkan lah, habuk-habuk daripada debu. Yang ni aku apply lebih kurang 1 kaki daripada bawah lah. Yang ada lebih tu aku panjangkan ke atas lah. Okay, kalau dah siap untuk outdoor, korang boleh check weatherproof